Ada sebiji peti sejuk ah. Toshiba inverter. Model dia ni. Model dia GR-TG48MDZ. Masalah dia, tuan rumah cakap atas kurang sejuk, kurang beku. Kalau bubur secawan tu separuh je beku, bawah langsung tak sejuk. Okey. Bila aku check tadi, kipas dia ni, motor fan dia ni mati. Okey, mati, tak hidup. Sekarang aku dah tukar yang baru, ni yang lama. Aku tukar yang baru, original Toshiba punya. Okey, aku tutup pintu bawah ha. Okey, tengok. Okey, pusing. Okey, dia bukan masalah gas ha. Kita tengok dekat sini. Semua semuanya beku ni. Ni beku, bukan masalah gas. Cooling core dia semua beku. Masalah kipas je. Okey, sekarang settle dah kipas. Siapa-siapa yang berminat dapatkan perkhidmatan kami, boleh WhatsApp Roger kami, area Kuantan. Okey.